Kalau customer korang datang dekat workshop korang ada problem gearbox, dia cakap masuk D dengan R delay lah, gearbox tu sentap lah jerking, gear dia tu lambat nak tukar, lepas tu tak ada pick up langsung, dia punya gearbox power pun tak ada. Kita kan ada RM AutoCare Transmission Treatment. Macam mana cara nak guna transmission treatment ni? Senang je. Kereta customer yang datang dekat korang punya workshop tu, kalau kata macam BMW dalam video ni, dia tukar sekali dengan dia punya auto filter dia kan. Waktu yang sesuai untuk korang campurkan transmission treatment ni dalam minyak gearbox korang adalah sewaktu servis minyak gearbox. Dah letak minyak baru tu, letak sekali dengan transmission treatment. Macam kereta BMW ni, dia kena pump daripada bawah lah. Memang itu cara nak isi minyak gearbox untuk kebanyakan model BMW. Jadi transmission treatment ni kita campurkan sekali dalam minyak gearbox sebelum kita pump dia ke atas. Untuk kebanyakan kereta-kereta Malaysia ataupun kereta-kereta Jepun yang ada dipstick tu, kita boleh letakkan saja direct melalui oil filler ataupun lubang dipstick tu lah. Jadi lepas ni kalau ada customer yang datang dengan masalah gearbox, korang jangan pening, terus recommend transmission treatment ni. At least adalah juga solution alternatif untuk customer tu. Tak adalah customer tu pergi daripada workshop korang dalam keadaan yang kecewa. Okay, untuk workshop-workshop kat luar sana yang belum dapatkan lagi RM AutoCare Transmission Treatment ni, boleh contact kita sekarang. Ataupun untuk korang kat luar sana yang ada masalah dengan gearbox korang, macam yang aku mention masalah-masalah tadi, korang boleh dapatkan RM AutoCare di seluruh workshop-workshop di Malaysia.